Datuk Bandar Kuala Lumpur dipindahkan serta-merta. Nik Nazmi sertai permainan. Jumaat lepas, 14 November 2025, Ibu Kota mendapat Datuk Bandar baru, Fadlun Mak Wujud. Dia bekas Presiden Perbadanan Putrajaya. Semua pantas berlaku. Pada 13 November, Pejabat Ketua Setiausaha Negara dan bukan Menteri Wilayah Persekutuan memaklumkan yang tempoh perkhidmatan Maimunah Sharif sebagai Datuk Bandar dipendekkan daripada 14 Ogos 2026 kepada keesokan harinya. 24 hours notice, orang putih kata. Mengapa tidak diterangkan? Hanya Perdana Menteri tahu. Maimunah dihantar ke Petronas sebagai penasihat dalam pembangunan bandar Lestari entah apa. Tidak ada sesiapa yang faham apakah jawatan barunya di Petronas. Pada hujung minggu lepas, Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad menegaskan tempoh perkhidmatan Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak wajar dipendekkan tanpa alasan kukuh oleh Kerajaan Persekutuan. Secara tak langsung Nik Nazmi tanya kepada Perdana Menteri lah. Kenapa? Semalam, ahli-ahli Parlimen Kelab Penyokong Kerajaan BBC Kuala Lumpur dipimpin oleh Nik Nazmi menyampaikan rang undang-undang persendirian ataupun Private Members Bill bagi meminda Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 Akta 190. Mereka ingin meletak seksyen baru 5B yang membentuk satu majlis kerajaan tempatan yang dipengerusikan oleh Datuk Bandar. Mereka membuat cadangan 22 ahli ataupun setiap ahli Parlimen Kuala Lumpur menamakan 2 orang calon. Ini seakan-akan menyalin cara yang Selangor mentadbir 12 pihak berkuasa tempatan di bawahnya. Beza di Selangor, Menteri Besar melantik ahli majlis ataupun kaunselor. Di Kuala Lumpur, Nik Nazmi cadangkan ahli parlimen yang melantik. Tidak biasa untuk ahli parlimen bukan dalam kabinet membuat cadangan rang undang-undang. Rang undang-undang Private Members Bill yang last dibahaskan adalah RUU 355 yang bertujuan mengukuhkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tidak pasti sekiranya Nik Nazmi dan rakan-rakan mendapat kebenaran daripada Pakatan Harapan Kuala Lumpur maupun Menteri Wilayah Persekutuan Zaleha Mustafa untuk menyampaikan bil baru ini. Kami di kuasa rasakan tidak perlu PM, Menteri Besar maupun ahli parlimen melantik ahli-ahli majlis untuk Bandaraya Kuala Lumpur ataupun bandar-bandar lain. Ada cadangan yang lebih mudah. Biar rakyat memilih. Lebih adil, lebih demokratik. Berita